Assalamualaikum, selamat sejahtera. Video kali ni video pendek je, nak tunjuk anak saya masuk MSSD, wakil sekolah untuk lompat jauh. Adam ni adiknya. Adam masuk, abang masuk ni lah, lompat jauh. So jom kita tengok apa yang terjadi. Harap-harap Mas menang lah. Tak menang pun tak apa. Dia dah masuk wakil sekolah, dah power dah kan. Jom kita tengok. So ni dia orang tengah register, dah get ready nak bertarung. Ramai ya. Lompat jauh kan? Jauh L4 akhir 331 110 meter lari berpagar L1 akhir. Oh, abang tengah nervous. Lah, kacau lah pula. Tu dia abang. Nervous. Testing. Buat testing mami, belum lagi. Cikgu sekolah abang. Sekarang ni tengah menunggu abang. Oh, panas. Sambil menunggu abang punya turn nak lompat lah ya. Tunjuk sikit kat depan tu, berapa ramai orang. Tu dah, berapa ramai orang beratur nak lompat. Oh, panas lili ya. Bukan 14 orang, 114 ni betul kot. Ni tu dah. Inilah dia sekolah. Sekolah ni kat Putra Heights So sekolah yang ada sekali dengan apa nama ni? Stadium. So jom kita tengok sikit. Head dalam. Jom. Bapak laju. Awak ni? Belum lagi? Bilang nak. Awak belum nombor apa? Tahu. Abang, lagu abang. Sama-sama kita percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya, kita semua wira. Sama-sama kita. Okay bang, good job. Percaya semua. Benar lah bang? Kan terang semula. Benar. Nanti abang pergi cakap ni thank you cikgu nanti. Tahu? Okay, so settle lah. Abang SSD. Good job abang. We are proud of you. Okay. Orang semua power-power tu semua yang lain lompatnya. So, okay lah dia. Alright. So, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay. Pendek je video ni kan. Okay, bye-bye.